Hi, Assalamualaikum and a very good morning to everyone. Hari ni hari second last day saya intern di Media Prima. Dan hari ni saya ada assignment. Assignment saya pukul 9.30. Sekarang pukul 7.30. Saya ada 2 jam. Saya 2 jam awal. Sebab plan dia sebenarnya macam okay, pukul 7 keluar rumah, pukul 7.40 sampai sini, pukul 8, 8.30. Sebelum 8.30 dah kena gerak. Tak, 7.30 aku dah settle. Tadi Cici call, Isha call. Dia kata, dah siap ke? Aku cakap aku dah dekat office. Anyway, hari ni 29 Jun 2026, hari Isnin. Dan merupakan, assignment saya ialah pelancaran bermulanya operasi LRT 3 laluan Shah Alam. So, kita akan tunjuk macam mana LRT tu nanti. Dan kita akan buat reaction lah macam mana first time kita orang naik LRT. Gitu. Bye guys, saya nak tunggu bas. Sekarang pukul 8.30 dan saya berada di Glenmarie. LRT, MRT, Glenmarie. LRT, mana ada MRT? LRT lah. Dua-dua LRT. So LRT Glenmarie. Tengok. Okay Mus, kita kat mana hari ni? Dekat LRT 3 laluan Shah Alam dekat Glenmarie. Tunjuk apa yang korang dapat hari ni. Korang dapat pamphlet ni. Oh, ni map LRT dari KL. Ada. Okay, Pak Mus sedang bekerja. Hai korang. Hai. Ni sekali-sekali. Hai. Gagal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih monyet. Terima kasih monyet, kau memang sahabat sejati aku. Hah? Dia ada lipstick, lip balm. Aku pun tak buat lipstick. Ya Allah. Pun tak buat lipstick. Great kat sini. Ni training. Okay. Practice. 6, 7. Hai semua. Kau tengok muka dia bodoh. Janganlah macam tu guys. Hai semua. Kenapa kau pandang-pandang ni? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Bismillahirrahmanirrahim dan salam sayang semua. Sayang semua. Kita buat macam tu lah. Okeylah. Sayang semua boleh sama. Okay. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sayang semua. Hai, boleh kita interview sebagai pengguna hari ni? Stesen berikutnya, Subang. Hai, kita orang sudah habis weekly assignment. So lepas ni kita nak pergi mana? Malatang. Kampus seni. So stay tuned. Okay, kita dah kat mana? Kita nak balik sekarang ni, kita nak tinggal kat sini. Metro ke, berita harian ke, NST ke, semua boleh mampus. Okay. Takut terbaca. Jom ikut kami sebab ini first time kita orang naik MRT. Kau jangan membongkar. Kenapa? Nanti. Tapi tak mahal. Berapa? Tak ada, sudah kena 20. Sebab ambil banyak. Okay, hari ni tengah target
Bawah 25. Bawah lah. Sama sekian. Punya target bawah 15. Bawah 20. First time. Ni semua makanan tak bahas cik tahu kan? Mesti kamu budak ni. Thank you. Yes, saya suka ni. Ni ke ciri-ciri 25? Mungkin ya. Dia punya murah. Ini ke ciri-ciri 20? Macam terlebih. Macam salah. Macam terbalik ni. Kau cakap ambil daging, jangan ambil. Tips dia jangan ambil banyak. Mi. Bukan. Apa tu? Yang banyak frozen. Ambil daging. Aku kan lebih. Kau berapa? Aku bagi 15. Oh, 15. Terlebih RM2. Tak, nak tunjuk je. Tada. Ni first time makan malatang. Dah lah seluar putih. Hari ni pakai seluar putih, tahu kan? Kita ambil kuah lagi satu. Ni Isha punya. Ni Mus punya. Berapa ringgit? 20.95 sen. Saya punya 13 something. Kau punya? Mantap. Okay. Cuba diam tu. Okay guys, update. Sekarang baru pukul 1. Kita orang dah asyik makan. Dan kita orang tak nak masuk. Nasi cantik kan? Okay guys, right now we just had our lunch at Malatang. And wow, what is this? Kan? Dia colour ni. What? Dia durian dia so hijau lah. The durian is so hijau. Oh, I think in front that is fake one. Yeah, I think that one is montage lah. Yeah. So we are now walking at Pasar Seni and we don't know what is the destination but we're just walking. We just enjoy the life. Enjoy life because actually we don't want to go inside the office and we don't want to go to work. Go inside. Wow, barrels. Wow. Arah jalan-jalan. We saw this is a tiger. And then just now I saw like a pig. Wow, so classic. So what is the purpose of you bring us here? I don't know. I don't know, we're just walking, right? Okay. Aku selalu tertanya tu sebenarnya tempat ni dekat mana? Kat sini rupanya. Muzammil, ada orang nak ngorak kau. Belakang. Kalau bayung. Oh my god. This looks like Japanese. Hello everyone. This one here looks like a Japanese pink shirt. Let me. Okay. Understandable. Excuse me. Sorry. Kuy. Sabar. Okay, I saw. Okay. Right now, this girl is buying grapes with asam. Yeah. Maybe it will taste like candy, right? And also garam. Garam. I like garam. Cak, rupa-rupanya hari tu bukan bas terakhir kita. Tadi bas terakhir. Kita orang masih naik bas tu tadi. Yes. Dan sekarang kita orang tengah berjalan di tengah-tengah panas. Jalan ni aku pernah jalan dengan Aisyah pada panas macam ni. Hujan pun pernah. Redah hujan. Panas. Dan mesin terarah. Bersama Alisha. Dia ni kat naik bas. Yeay. Tengok belakang kau. Kau tadi cakap baik ke? Ni dia buat apa kat sini? Okay.